Hai guys, sekarang kita orang nak on the way ke kelas. Sekarang pukul 7.45. So, jom enjoy the journey. Masa untuk sampai ke kelas tak lama pun, dalam 5 hingga ke 6 minit je. Sambil-sambil tu, korang bolehlah enjoy the environment. Inilah bangunan fast track. Bangunan ni ada 3 tingkat. Cantik. Luas pula tu. Sesuai sangat kalau korang nak OOTD kat sini. Dekat bangunan fast track ni juga menyediakan tandas yang bersih dan wangi untuk korang guna. Cantik kan? Korang tengoklah sendiri. Lepas tu, kat sini juga ada surau yang cantik. Kalau korang terlupa nak buat telekong, jangan risau. Kat sini dah sediakan telekong yang bersih dan wangi untuk korang. Okay, next. Jom kita masuk kelas. Tengok ni. Dalam kelas ada TV. Kalau korang berpeluh ke, panas ke, masa on the way ke kelas, korang jangan risau. Kat sini ada aircon. Sejuk. Tengok ni. Jangan tiru amalan ni ya. Kita kena sentiasa tutup suis lepas digunakan bagi mengelakkan pembaziran. Kejap, sekarang kita dekat Masjid Wise UiTM Jengka. Okey, kat sini ada 3 jenis tong sampah. Jadi, buanglah sampah ikut kategori. Jangan buang merata-rata. Lagi-lagi dekat tempat kita nak beribadah. Okey, next ni tempat ambil uduk bahagian perempuan. Ada tandas sekali yang bersambung. Ada 3 tandas. Ada 4 sinki dan cermin. Di masjid ini juga disediakan banyak telekong. Jadi korang tidak perlu risau jika korang tidak bawa atau tertinggal telekong di college. Seterusnya, inilah tempat para mahasiswi menunaikan ibadah solat. Cantik kan? Selesa kan? Tempat seterusnya adalah KTG atau Kolej Tok Gajah yang merupakan tempat penginapan buat para siswi. Dan dalam kawasan KTG ini, terdapat 4 blok perasingan yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan ataupun servis buat kegunaan para siswi seperti dewan makan, pondok, tempat-tempat bersosial, bilik mesin basuh baju dan lain-lain. Dalam setiap blok terdapat kira-kira 9 tingkat yang menjadi rumah ataupun tempat penginapan para siswi yang menjamin keselesaan mereka pada setiap masa. Ini adalah antara salah satu rumah dalam blok di KTG ini. Manakala ini pula adalah bilik peribadi buat kira-kira 2 siswi yang selesa serta memperlihatkan pemandangan yang indah. Selain itu, di tingkat bawah pada setiap blok terdapat vending machine yang boleh digunakan oleh para siswi pada setiap masa jikalau mereka mahu jajan ataupun makanan-makanan ringan yang boleh digunakan dengan mudah. Sekarang kita berada di Medan Selera Kompleks Tok Gajah. Jom.
tengok tu, luas kan. Korang boleh lepak kat sini, makan kat sini, study sama-sama kat sini sampai pukul 11 malam sahaja. Ha, nampak tu? Diorang tengah buat apa ni? Jom kita tanya. Awak sekarang tengah buat apa? Lepak-lepak. Nice game. Oh, beli kat mana tu? Kat kedai tu? Sedap tak? Sedap. Rasa berbaloi tak beli kat sini? Bayar je. Harga murah-murah, harga student okey lah. Nanti berapa ringgit? RM2.50. Oh, murahnya. Awak rasa kedai kat sini semuanya berbaloi ke tak? Berbaloi? Sedap ke tak? Sedap? Awak bagi berapa bintang? 5/5. UiTM Jingke ni ada hiburan ke? Jingke ni ada apa je? Mesti korang tertanya kan? Ha, tengok ni. Every semester mesti akan ada program yang akan dianjurkan oleh pihak UiTM. Contohnya Nature Run dan macam-macam lagi. Menang ni. Okey, dia dapat. Cepatlah bini. Dapat wang tunai. Wang tunai berapa ringgit? 150. 150. Dan saya rasa catatan dia tadi 15 minit saja. Wah.